Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Hari ini kita nak buat sesuatu yang berbeza sikit. Kita nak rombak dan ubah sama sekali apa yang anda mungkin faham tentang salah satu teks paling berpengaruh dalam sejarah. Biasanya kan, kita baca teks purba ni pakai kata tradisi je, betul tak? Tapi untuk sesi kali ini, kita nak selami bahan sumber asalnya dalam-dalam untuk bongkarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Cuba fikirkan soalan ni. Macam tak masuk akal kan? Bunyi macam satu paradoks yang mustahil. Tapi, bila kita buat analisis fungsian betul-betul ke atas surah 2, kita akan jumpa satu anjakan paradigma yang sangat mengejutkan tentang tingkah laku kita sebagai manusia. Teks ini rupanya bukan sekadar buku panduan nak buat ritual tu, nak buat ritual ni. Sebaliknya, ia adalah satu amaran yang cukup tajam tentang bahayanya kalau kita sekadar ikut label agama secara membuta tuli. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama kita, tujuan petinjuk, iaitu membina satu rangka kerja untuk kesedaran. Mula-mula sekali kita tengok macam mana teks ini tetapkan tujuan utamanya. Ia bukan buku peraturan luaran tahu. Malah ia bermula dengan bahagikan manusia ikut keadaan dalaman mereka. Kumpulan pertama dipanggil muttaqun. Mereka ni bukan jenis pengikut yang main ikut je secara buta. Mereka ni individu yang betul-betul terjaga, sedar dan secara aktif sentiasa pasang perisai kesedaran supaya mereka sentiasa bersedia untuk terima kebenaran. Sekarang, cuba kita bandingkan pula dengan golongan kafirun. Bahagian ni sangat penting untuk kita faham. Selalunya orang terjemah perkataan ni bulat-bulat sebagai tidak percaya. Tapi kalau kita tengok akar kata dia, iaitu KFR, ia sebenarnya bawa maksud perbuatan yang aktif menyembunyikan atau menutup kebenaran yang mereka sendiri dan nampak depan mata. Akibatnya, mereka sendiri yang mengunci rapat pintu kefahaman dalam minda mereka. Kita gerak ke bahagian kedua pula, ad-din berbanding agama beritual. Ini tentang identiti warisan berlawan dengan transformasi dalaman yang sebenar. Jadi, macam mana panduan tadi tu boleh bertukar jadi satu amaran sejarah yang sangat besar? Kalau anda perasan, teks ni gunakan kisah Bani Israel untuk tunjuk satu corak kitaran tingkah laku manusia yang asyik berulang dari dulu sampai sekarang. Tengok corak ni betul-betul. Manusia dapat petunjuk, lepas tu mereka mula berpecah belah dan akhirnya, tahu apa diorang buat? Diorang tukar transformasi dalaman yang sebenar tu dengan amalan ritual luaran yang kosong je. Sebenarnya, poin yang paling penting kat sini ialah kontras yang sangat ketara antara dua benda ni. Perpecahan kepada kumpulan-kumpulan agama yang saling bersaing inilah masalah utamanya. Sebaliknya, ad-din bawa maksud penyerahan diri secara total, secara langsung, tanpa perlukan orang tengah pun. Contoh paling hebat, Nabi Ibrahim. Beliau hidup lama sebelum wujudnya semua sistem institusi ini. Beliau menyerah diri secara terus, tanpa terikat langsung pada mana-mana identiti warisan. Seterusnya, bahagian ketiga, orientasi dalaman dan takwa. Macam mana kita nak melangkaui kompas fizikal kita? Bercakap pasal kompas fizikal, ini membawa kita kepada satu anjakan kefahaman yang sangat besar pasal macam mana kita letakkan arah orientasi kita kat dunia ni. Kita selalu sangat akan terlampau fokus pada arah fizikal bila beribadah, macam arah kiblat. Tapi, ayat ni sebenarnya merombak terus obsesi tu. Ia nak buktikan yang kedudukan geografi tu hanyalah perkara yang sekunder. Teks ni dengan sangat jelas nak bagi tahu kita kalau anda terlampau taksub dengan arah mana kompas anda tunjuk, anda dah terlepas tujuan sebenar petunjuk ni diturunkan. Penghujungnya, semuanya berbalik kepada orientasi dalaman anda. Maksudnya, apa keadaan sebenar hati dan minda anda masa tu. Dan apa sebenarnya matlamat utama kita betulkan orientasi hati ni? Jawapannya adalah untuk pupuk takwa. Istilah takwa ni selalu disalah anggap sebagai rasa takut semata-mata. Tapi, kalau kita kaji akar kata dia, WQY, ia sebenarnya bermaksud satu bentuk kesedaran yang sentiasa berjaga-jaga. Ia macam satu perisai perlindungan aktif yang kita pasang dalam diri untuk elak minda kita jadi lalai atau alpa. Sebab itulah amalan fizikal yang kita buat kena diletakkan dalam konteks yang betul. Berpuasa, bersolat, semua ni bukan sekadar tugasan rutin yang kita buat untuk cukupkan syarat harian. Bukan macam tu. Ia sebenarnya alat spesifik yang direka khas untuk bina perisai kesedaran yang kita bincang tadi. Macam solat contohnya, ia digambarkan sebagai daimun atau berterusan. Ia sepatutnya satu hubungan minda yang bersambung sentiasa, tak terputus. Bukan sekadar buat 5 kali sehari, lepas tu lupa. Masuk ke bahagian keempat, kekayaan dan tanggungjawab sosial. Ini tentang bagaimana kesedaran dalaman tadi bermanifestasi secara luaran.
Anda kena ingat, kesedaran dalaman yang kita sembang tadi tu tak wujud di awang-awangan je tahu. Ia mesti ditunjukkan secara praktikal dalam masyarakat kita. Perkara ni paling jelas kita boleh tengok dalam realiti ekonomi. Dekat satu pihak, kita ada infak, di mana kekayaan diedarkan secara sihat untuk bina keadilan. Di satu pihak lagi, ada riba, yang asyik menimbun duit dan sumber semata-mata untuk ambil kesempatan dan musnahkan keseimbangan sosial. Terang-terang kat sini, cara anda urus harta adalah cerminan direct tahap kesedaran dalaman anda. Fakta menarik untuk anda. Tahukah anda, ayat yang paling panjang dalam keseluruhan teks ini sebenarnya bukan pasal cara nak buat ritual agama tau. Tak, ia sebenarnya ayat yang menuntut kita buat dokumentasi yang jelas dan bawa saksi bila kita berurus niaga. Menarik kan? Ini sekaligus mengukuhkan fakta bahawa ketelusan dan keadilan sosial itulah bukti paling muktamad yang menunjukkan kebangkitan rohani seseorang. Okey, kita dah sampai ke bahagian kelima dan yang terakhir. Kebertanggungjawaban peribadi mutlak. Tiada syafaat dan tiada penyumberan luar. Bahagian ini bawa kita kepada tesis paling utama surah 2 dan secara jujurnya, mungkin inilah benda yang paling berat untuk kita sebagai manusia nak terima. Teks ini tak henti-henti secara berulang-ulang bagi amalan keras ni. Anda sama sekali tak boleh nak subkontrakkan atau serahkan tanggungjawab kerohanian anda kepada orang lain. Tak kiralah kepada ustaz ke, tokoh agama ke atau sekadar menumpang identiti kumpulan anda. Semuanya bergantung atas diri sendiri. Teks panduan ini menuntut kita untuk bergantung harap secara mutlak pada diri sendiri. Maknanya apa? Maknanya tak ada orang tengah, tak ada jalan pintas dan tak ada kelebihan istimewa secara automatik semata-mata sebab warisan keturunan keluarga kita. Tak ada siapa boleh ganti usaha anda sendiri dalam mencari kebenaran. Beban tanggungjawab ni memang 100% terletak atas bahu anda. Kesimpulannya, teks ini menuntut transformasi dalaman yang sebenar, bukan setakat pakai label agama tertentu je. Jadi, sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan bersama. Kalau sekadar mewarisi label agama tu tak menjamin apa-apa, sejauh mana sebenarnya tahap kesedaran dalaman anda pada waktu dan ketika ini? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak sebab luangkan masa dalam sesi penerangan kita hari ini dan sampai jumpa lagi.